Apa masalah kak? Suami saya pukul saya ustaz. Tu yang saya buat FB live. Saya bawa dalam TikTok. Saya cerita ustaz. Padan muka suami saya. Anak ada. Anak 3 orang. Nak bercerai lah ni. Kalau akak kutuk suami akak, orang hentam suami akak, dia buang kerja, orang tak bagi peluang pada suami akak. Dia tak ada duit sekarang, macam mana dia nak bagi nafkah pada 3 orang anak akak? Memang akak suka bongkarkan aib suami. Bayangkan, saya jaga anak. Saya jaga anak sorang-sorang. Lampin pun tak cukup. Duit raya pun dia tak bagi. Orang benci tak suami dia? Jantan tak guna, dayus tak boleh pakai punya jantan. Akhirnya orang tak ambil dia, orang tak dia buka berniaga tepi jalan, orang tak beli. Dia tu yang seksa bini tu. Langsung dia down. Dia kata, ustaz saya ada rumah saya jual, saya dah kereta saya jual, saya tak ada duit ustaz, saya tak ada duit. Sekarang siapa nak tanggung anak dia sekolah? Siapa yang nak belanja anak dia sekolah? Walaupun bercerai, kau kena jaga anak kau nafkah. Sekarang saya nak bagi nafkah apa ustaz? Saya tak ada duit. Orang dah anti saya ni jahat. Saya cakap dengan isteri dia, kak macam ni kak. Kalau akak burukkan sangat suami akak, memang dia buruk. Bila akak highlightkan cerita dia kak ada anak. Anak akak pergi sekolah. Kawan-kawan dia baca. Cikgu dia baca. Kisah bapak dia orang. Nanti bapak dia orang, kawan-kawan dia akan tanya pada anak, bapak kau tu jahat kan? Bapak kau tu teruk kan? Bapak kau. Biasa anak akak stres kak. Lama-lama budak tu takkan pergi sekolah kak. Boleh tak akak kontrol? Sabar kak. Benda ni kecil kak. Akak serahkan pada Allah. Ya Allah, kalau baik pada aku jodohnya kekalkan. Kalau tak baik pada aku, ya Allah gantikan yang lebih baik. Settle.